Dia ambil 8 kepah hidup, dia gam spring dan magnet dekat cengkerang. Lepas tu 8 ni disambungkan kepada sistem yang boleh tutup bekalan air untuk 1.5 juta penduduk bandar. Inilah loji rawatan air mentah di Poland. Kepah-kepah ni sedang memantau kualiti air mentah yang diambil dari sungai. Semua orang tahu kepah kerang tiram ni penapis air semula jadi yang hebat. Lumpur, lumut, zarah halus semua dia tapis. Tapi dia tak boleh tapis semua benda. Bila ada racun, logam berat atau bakteria jahat, dia terus tutup. Tak ada hujan, tak ada ribut, dia tutup. Bila dia tutup, magnet yang digam dekat cengkerang tu akan tekan suis hantar isyarat air ni tak selamat. Juruteknik akan semak kalau betul air tercemar, aliran air mentah akan dihentikan. Berbeza dengan sensor elektrik, kepah tidak perlukan bateri atau tenaga untuk berfungsi. Mereka hanya hidup seperti biasa. Tapi sekurang-kurangnya kepah ni hidup sebab dulu ada makhluk yang terpaksa mati demi selamatkan manusia. Dulu burung kenari pernah digunakan di Lombong Arang Batu sebagai amaran awal terhadap gas beracun. Burung kenari dipilih sebab kadar pernafasan yang cepat dan metabolisme yang tinggi menjadikannya lebih mudah terjejas oleh gas beracun. Kalau ada gas beracun, kenari akan awal sebelum tahap bahaya itu menjejaskan pelombong. Jadi pelombong boleh keluar dengan segera. Selepas tahun 1986, baru burung kenari digantikan dengan pengesan gas elektronik.